Ku dengar tangisan di sana, menangis memanggil ibunya. Kulihat air mata di sana, melihat perjuangan ayahnya. Tiada siapa yang akan mengerti rasa kehilangan yang ada di sisi. Perginya si raja, hilangnya permaisuri, hanya untuk melindungi kasih sayang abadi. Kulihat awan yang sepi, ketakutan sentiasa menghantui, jeritan dan tangisan yang tidak didengari. Semua bagaikan satu mimpi, mimpi yang tak pasti. Dunia hanya sementara, Tuhan yang Esa adalah segala-galanya. Walau kau disiksa, walau kau dihina, percayalah Tuhan selalu ada. Dunia hanya sementara, Tuhan yang Esa adalah segala-galanya. Walau kau disiksa, walau kau dihina, percayalah Tuhan selalu ada. Ku dengar tangisan di sana, menangis memanggil ibunya. Kulihat air mata di sana, melihat perjuangan ayahnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang lagu bertajuk Aku, nyanyian daripada Nazwa Latif. Pertama sekali, makna di sebalik lagu ini adalah mengisahkan tentang kerinduan seseorang terhadap perdamaian sesama umat manusia. Ianya adalah berkaitan dengan perang yang terjadi di Palestina. Seperti yang kita tahu, banyak yang telah mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah akibat dari perebutan kuasa yang berlaku di negara tersebut. Akibatnya, anak-anak pun kehilangan orang tua yang merupakan tempat mereka bergantung. Rasa kehilangan yang ada di sisi. Mengikut lirik lagu rangkap pertama, ia adalah mengenai tentang bagaimana seseorang anak menyedari kesusahan hidup yang dihadapi oleh ibu dan ayahnya. Ia juga mengenai tentang tangisan seseorang anak yang merindukan ibu dan bapanya akibat daripada peperangan tersebut. Kesimpulannya, lirik rangkap pertama ini memberikan gambaran tentang kasih sayang keluarga yang sangat berharga dan tiada ganti. Bagi rangkap kedua, tiada siapa yang akan mengerti. Bermaksud, dunia luar yang suka memahami sepenuhnya penderitaan rakyat Palestin. Meskipun mereka melihat berita tetapi tidak betul-betul merasai kesakitan sebenar yang dirasai oleh orang-orang Palestin seperti kehilangan keluarga, rumah dan tanah air.
Seterusnya, rasa kehilangan yang ada di sisi rakyat Palestin kehilangan orang-orang yang tersayang yang hampir setiap hari mereka merasai itu. Anak-anak kehilangan ibu bapa, suami kehilangan isteri dan sebaliknya. Kehilangan ini berlaku secara berlangsungan di sisi mereka yang bukan jauh tetapi keluarga mereka sendiri. Perginya si raja, hilangnya permaisuri. Baris ini kita boleh memahami sebagai kehilangan seorang pemimpin, pelindung atau ahli keluarga yang penting. Misalnya seorang bapa ataupun ayah. Apabila seorang ketua keluarga itu pergi, keseimbangan hidup akan runtuh. Ia juga metafora kepada kehancuran keluarga dan masyarakat akibat penjajahan dan keganasan yang dilakukan oleh rejim Israel. Seterusnya, baris hanya untuk melindungi kasih sayang abadi. Baris ini kita dapat simpulkan ramai yang gugur syahid demi mempertahankan tanah air dan keluarga, demi cinta kepada agama, bangsa dan tanah mereka yang suci. Mereka juga berkorban demi generasi yang akan datang, demi maruah dan kasih sayang yang tidak akan pernah mati. Baiklah, untuk rangkap yang ketiga, penyanyi menggambarkan bahawa awan sepi itu mewakili suasana suram dan sunyi, dan rasa takut menguasai mereka secara berterusan. Tambahan pula, jeritan dan tangisan mereka seolah-olah senyap dan tidak didengari oleh sesiapa pun di dunia ini. Ini juga memberi kesan kepada mereka seperti seolah-olah mimpi, tapi secara nyata dan amat menakutkan. Baiklah, seterusnya rangkap yang keempat, penyanyi mengingatkan dunia, iaitu kita, bahawa semua ini adalah sementara saja, dan Tuhan yang Esa, iaitu Allah SWT adalah segala-galanya dalam dunia ini. Baik, rangkap yang seterusnya adalah penyanyi juga mengingatkan kita bahawa walaupun kita dihina, disiksa, dicela, hendaklah sentiasa beringat bahawa Tuhan akan sentiasa ada bersama kita untuk membantu kita menyelesaikan semua perkara yang merumitkan keadaan kita. Akan mengerti rasa kehilangan yang ada. Nilai yang terdapat dalam lagu ini adalah nilai kemanusiaan, iaitu ia membangkitkan perasaan simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain. Manakala nilai yang kedua adalah kesedaran sosial, di mana ia menyedarkan kita tentang realiti kehidupan sesetengah individu yang bergelut dalam cabaran hidup mereka. Nilai ketiga pula, ia adalah mengenai kasih sayang antara keluarga. Perangkat lirik yang bermaksud kasih sayang abadi memberikan mesej yang jelas bahawa walaupun ibu bapa sudah tiada, namun kasih sayang mereka kekal abadi. Cerita dan tangisan yang tidak. Baiklah, bagi kebaikan yang kita boleh peroleh dalam lagu Aku by Najwa Latif ni ialah dapat menambah rasa syukur dalam diri kita kerana masih lagi diberi peluang untuk hidup aman dan makmur di negara ini. Di samping mengingati mereka yang sedang berperang, yang sedang berlumuran darah menghadapi Israel, Zionis dan Allah, dan antara kebaikan lain yang kita boleh terima, yang kita boleh peroleh ialah kita boleh sentiasa mengingati saudara kita yang sedang dibedil di sana. Kita boleh sentiasa mengingati saudara se-Islam kita, se-Islam kita yang sedang cuba mempertahankan tanah air mereka dan tanah Islam mereka. Pelajaran yang kita boleh petik di sini, lagu Aku oleh Najwa Latif merupakan lagu yang bertemakan harga diri, kekuatan dalaman dan juga keyakinan terhadap diri sendiri dalam konteks lebih luas, termasuk isu Palestin yang kita boleh kabarkan. Dari lagu ini memberikan inspirasi untuk berdiri teguh dan tidak tunduk kepada tekanan luar. Kesimpulan yang kita boleh petik,
Rangkap lagu tersebut apabila dikaitkan dengan Palestin membawa mesej penderitaan, pengorbanan dan kasih sayang yang abadi yang sukar difahami oleh orang luar. Dalam masa yang sama, lagu aku memberi inspirasi untuk menjadi kuat dan yakin dengan nilai diri. Selari dengan perjuangan rakyat Palestin yang mempertahankan hak dan maruah mereka.